Siapa yang pernah kerja hotel? Maybe korang pernah alami benda yang sama macam ni. Jom dengar ni. Kisah kali ni dikirimkan oleh saudara Faizal. Dan kata Faizal, kisah ini dialami waktu dia bekerja sebagai seorang housekeeping dekat sebuah hotel 3 bintang di ibu kota. Kata dia, hotel yang dia kerja ni bukanlah hotel yang murah sangat. Nak kata mewah pun tak juga. Cukuplah kalau korang datang tu sebab stay untuk kerja, tak pun untuk seminar ataupun transit. Okey, kerja Faizal pula dekat situ adalah sebagai seorang housekeeping. Tapi tugas dia bukan setakat nak kemas bilik je. Kalau ada tetamu yang perlukan apa-apa macam tuala lebih ke, selipar, berus gigi, dialah orang yang akan kena hantar benda-benda tu. Okey, nak dijadikan cerita, satu malam tu, dalam pukul 9 malam, office housekeeping menerima satu panggilan. Caller tu minta 2 helai tuala dan suruh staf naik untuk tengokkan tandas dekat bilik dia. Dia tak cakap detail apa masalah tandas tu, tapi dia suruh naik dan tengokkan dulu. Faizal je yang ada waktu tu. Jadi dia terus ambil 2 helai tuala daripada store dan terus bergegas. Dia naik lift sampai ke tingkat 6 dan jalan terus ke bilik yang dimaksudkan. Aku takkan mention lah bilik berapa, takut korang tahu pula hotel mana yang ada bilik nombor ni kan. Depan pintu bilik dia tekan loceng. Ting tung. Tak ada sahutan. Dia ketuk pintu. Housekeeping. 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 Masih tiada jawapan. Dia tunduk sikit, nak rasa angin daripada bawah pintu tu. Tak ada rasa apa pun, kata Faizal. Yalah, korang bayanglah kan, kalau ada orang dalam bilik tu, confirm dia buka aircon. Lepas tu angin aircon tu mestilah keluar ikut celah bawah pintu tu. Tapi ni langsung tak ada rasa apa-apa. Maybe tak ada orang lah dalam bilik tu, kata Faizal. So dia ambil keputusan untuk buka je pintu tu dan letak barang dalam bilik macam yang guest tu minta. Kata Faizal, housekeeping ni dia ada master key. So dia bolehlah buka bilik tu. Dia scan card dan pintu terus terbuka. Masa dia masuk dalam bilik tu, dia perasan satu benda. Keadaan bilik tu tak terusik langsung. Katil elok, masih kemas. Tuala dalam tandas pun cukup je. Tandas pun tak nampak macam ada orang guna. Langsir bilik tu pun tak diselak. Pendek kata, macam tak ada orang check in lagi dalam bilik tu. Tapi dia cuba positif, maybe guest tu keluar, so dia pun letak je barang tu dan terus keluar. Masa dia sampai office, dia terus tanya staff yang tolong jawabkan call tadi. Weh, tadi bilik yang ni memang ada call ke? Cuba kau check sistem jap. VC ke dah ada orang? Staff tu pun buka lah sistem. Dia check bilik yang Faizal naik tadi. Bilik tu kosong lah, VC lagi. Mana ada guest masuk bilik tu? Siapa yang call tadi? Faizal senyap. Dia tak tahu nak jawab macam mana. Dia terfikir-fikir, siapa yang call tadi kan? Lepas tu kalau ada guest yang tersalah bagi nombor bilik, mestilah dia orang akan call balik sebab barang tak sampai-sampai. Tapi apa pun, benar atau tidak kisah ini, korang nilailah sendiri. Okey, kalau korang ada pengalaman seram yang korang rasa memang menarik untuk dikongsikan, korang pergi je link dekat bio aku dan share dekat situ.